Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini saya ingin berkongsi satu inovasi dalam pengajaran dan pembelajaran, iaitu Canva Formative Assessment Tool atau ringkasnya CIFAS. Inovasi ini dibangunkan oleh saya, Syarifah Nur binti Abu dan Kamarul Arifin bin Muhammad Azhar. Inovasi ini dibangunkan bagi menangani beberapa cabaran dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Penilaian formatif sering dilaksanakan secara konvensional, kurang interaktif dan kurang berjaya menarik penglibatan aktif pelajar. Pada masa yang sama, pensyarah memerlukan tempoh yang agak panjang untuk menyediakan aktiviti pentaksiran dan mendapatkan maklum balas pembelajaran. Sehubungan itu, satu pendekatan yang lebih pantas, fleksibel dan berpusatkan pelajar diperlukan bagi memenuhi keperluan pendidikan abad ke-21. CIFAS ialah model pentaksiran formatif berasaskan Canva Code yang membantu pensyarah mengukur kefahaman pelajar dan menilai pencapaian learning outcome selaras dengan Outcome Based Education atau OBE secara interaktif dan mudah dicapai. Melalui CIFAS, pensyarah boleh melaksanakan pelbagai aktiviti seperti kuis interaktif, flashcard dan drag and drop. Keunikan ialah maklum balas secara nyata, akses melalui QR tanpa aplikasi tambahan, integrasi kebat dan gamifikasi serta sesuai digunakan secara bersemuka atau dalam talian. Pensyarah hanya perlu berkongsi pautan atau QR code, pelajar menjawab aktiviti dan menerima maklum balas automatik. Data yang diperolehi membantu pensyarah membuat analisis pencapaian serta merancang intervensi yang lebih cepat dan berkesan. Keberkesanan CIFAS terbukti melalui dapatan kajian yang menunjukkan tahap penerimaan dan penglibatan pelajar yang tinggi masing-masing dengan skor min 4.46 dan 4.56. Pencapaian pelajar turut mencapai 93.46%. Analisis menunjukkan penglibatan mempunyai hubungan positif yang signifikan dengan pencapaian serta menyumbang 34.2% kepada peningkatan prestasi pelajar. Ini membuktikan CIFAS berkesan meningkatkan pelibatan dan pencapaian akademik secara interaktif. Seterusnya, CIFAS berpotensi diperluaskan ke sekolah, kolej, politeknik dan IPT melalui perkongsian tablet Canva. Inovasi ini mudah digunakan, mudah disebar luas serta sesuai dijadikan modul latihan pensyarah dengan kos yang rendah. Sebagai kesimpulan, CIFAS bukan sekadar alat penilaian tetapi pemangkin transformasi pentaksiran digital yang memperkasakan pengajaran, meningkatkan penglibatan pelajar dan memacu kecemerlangan pembelajaran. Sekian dahulu pembentangan daripada saya. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.